Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada tuan-puan atas inisiatif memilih modul latihan trainer kami pada hari ini. Tajuk kita hari ini ringkas tetapi sangat mendalam, bekerja mencari bahagia. Selalunya kita dengar orang bekerja mencari duit, bekerja mencari pangkat atau bekerja mencari pengalaman. Jarang kita dengar misi utama seseorang itu masuk ke pejabat adalah untuk mencari bahagia. Jadi dalam 1 jam ini, kita akan ubah naratif minda kita. Kita bukan sekadar kaki tangan yang memegang nombor gaji, tetapi kita adalah manusia yang berhak merasa bahagia di tempat kita menumpahkan keringat setiap hari. Bayangkan 2 orang tukang masak. Tukang masak A memasak sambil merungut. Penatlah, banyak order, gaji sikit. Makanan yang dia masak mungkin sedap, tapi jiwanya kosong. Tukang masak B pula berfikir, hari ini aku nak masak sedap-sedap supaya orang yang makan rasa gembira. Walaupun gaji mereka sama, tukang masak B pulang dengan kepuasan. Itulah beza bila kita letakkan bahagia sebagai matlamat dalam kerja. Lihat kata-kata tokoh fizik terkenal, Stephen Hawking ini, kerja memberikan makna dalam hidup. Tanpanya hidup akan menjadi kosong. Ramai orang silap faham. Mereka ingat bahagia itu bermaksud tak perlu kerja, goyang kaki di rumah. Tapi mengikut psikologi, manusia perlukan tujuan. Kerja memberikan struktur kepada masa kita dan memberi kita rasa berguna. Pernah tak anda bercuti terlalu lama? Mula-mula seronok, tapi masuk minggu kedua atau ketiga, anda mula rasa bosan, rasa tak produktif, rasa lemau. Kenapa? Sebab hidup mula hilang makna dan cabaran. Jadi, kerja bukan beban, kerja adalah platform untuk kita rasa hidup kita ini ada isinya. Namun, bila sebut pasal bahagia di tempat kerja, mesti ada suara-suara kecil dalam kepala anda yang bertanya soalan-soalan di skrin ini. Apakah ia wujud atau sekadar mitos motivasi? Bagaimana untuk mencapainya? Ada formula ke? Adakah ianya susah? Di mana saya perlu bermula? Hari ini kita akan jawab semua ini. Bahagia bekerja memang wujud. Tetapi ia bukan datang bergolek. Ia perlu dicipta. Ia sama macam kita nak badan sihat. Sihat itu wujud, tapi kita kena jaga makan dan bersenam. Macam tu juga bahagia di pejabat. Kalau kita tunggu bos buat kita bahagia, atau kawan buat kita bahagia, kita akan kecewa. Kita kena tahu di mana nak mula, iaitu dari diri sendiri. Apa definisi sebenar bahagia bekerja? Ia bermaksud individu tidak merasa tertekan dengan keadaan dan situasi yang dihadapinya di pejabat. Bukan bermaksud tiada kerja, tapi hati tenang walau kerja banyak. Slide ini juga menekankan bahawa personaliti individu memainkan peranan penting. Tanda utama orang yang bahagia ada 2, tidak merasa beban terhadap tugasnya. Dia tak rasa kerja itu 1, hukuman. Tidak berat tulang dalam bekerjasama dengan rakan. Naratif Contoh paling mudah nak tengok ialah bila ada program gotong royong jabatan. Orang yang bahagia bekerja, dia automatik angkat kerusi, dia tolong susun meja tanpa disuruh. Dia tidak berat tulang. Tapi orang yang tak bahagia, dia akan cari alasan nak pergi tandas atau buat-buat sibuk dengan telefon. Bagi dia, angkat 1 kerusi pun rasa macam satu beban yang berat. Kenapa kita perlu sibuk-sibuk nak bahagia? Gaji jalan juga kan? Slide ini beri 3 sebab besar. Penanda aras kehidupan penuh, A Life Well Lived, kita habiskan 8 hingga 10 jam sehari di sini. Kalau tak bahagia, sepertiga hidup kita sia-sia. Keyakinan diri dan pembangunan individu, orang bahagia lebih cepat naik pangkat sebab dia berkeyakinan. Tujuan kehidupan yang seimbang, bila kerja bahagia, hidup jadi seimbang. Tuan-tuan, perasan tak, kalau hari tu di pejabat kita, perform dan seronok, balik rumah kita rasa bertenaga nak layan anak-anak. Itu maksudnya, kehidupan yang penuh. Tapi kalau di pejabat kita stray, rasa tak berguna, balik rumah kita jadi pendiam atau pemarah. Jadi, bahagia di kerja adalah untuk kebaikan keluarga kita juga sebenarnya. Secara psikologinya, kebahagiaan bekerja menggerakkan 3 roda gear utama dalam diri kita, work-life balance, keseimbangan kerja hayat, emosi stabil di dua-dua tempat. Actualize, realisasi diri, kita rasa kita sedang gunakan bakat kita sebaik mungkin. Self-satisfaction,
kepuasan diri, rasa puas bila dapat selesaikan amanah. Lihat roda gear tu. Kalau 1 jam, rosak, semua tak bergerak. Contohnya, jika tiada self-satisfaction, rasa kerja tak siap atau tak dihargai, gear work-life balance akan terganggu. Kita akan bawa fail balik rumah atau kita bawa masalah kerja masuk dalam mimpi tidur kita. Bila ketiga-tiga gear ni pusing lancar, barulah kita rasa hidup. Tapi realitinya tak selalu indah. Apa pembunuh kebahagiaan kita? Ada 6 musuh utama: kurang motivasi diri, datang kerja tanpa jiwa, luar zon selesa, terpaksa buat benda yang kita sangat takut, persekitaran tidak kondusif, panas, bising atau rakan toksik, burnout, keletihan mental dan fizikal yang melampau, ketidakpadanan personaliti, ini penting, pekerjaan yang tak sesuai dengan diri, kurang penghargaan, rasa macam halimunan. Saya ambil contoh, pekerjaan tidak sesuai dengan personaliti. Katakan anda seorang yang introvert, suka buat kerja teliti di belakang tabir. Tiba-tiba anda diletakkan di kaunter hadapan untuk melayan aduan orang ramai setiap hari. Anda akan rasa sangat letih, bukan sebab kerja tu susah, tapi sebab ia berlawanan dengan fitrah diri anda. Lama-lama, ia membawa kepada burnout. Badan dan otak kita sangat jujur. Bila kita tak bahagia, dia akan hantar isyarat atau simptom. Dari segi fisiologi, fizikal, badan kerap sakit-sakit, hilang selera makan atau masalah perut, ketidakhadaman. Dari segi psikologi, emosi tak stabil, asyik fikir nak berhenti, mencari jalan keluar, putus asa, dan satu lagi yang bahaya, sentiasa dalam mod defensif. Macam mana rupa mod defensif ni? Contohnya, bos baru tegur sikit pasal format surat, kita dah melenting. Saya dah buat 10 tahun macam ni, tak payah hejar saya. Kita jadi sangat sensitif. Kita rasa semua orang nak serang kita. Atau, hari Ahad malam, perut dah mula sakit memulas-mulas. Pergi klinik doktor kata tak ada gastrik pun. Itu sebenarnya ketidakhadaman akibat strain nak hadap hari Isnin. Jika ada tanda ini, pause sekejap. Anda sedang sakit emosi. Akhir sekali, macam mana nak rawat dan capai bahagia ni? Kita tak boleh harap satu pihak saja. Ia perlukan gabungan 4 elemen, diri sendiri, ubah mindset, cari sudut positif, keadaan pejabat, pastikan tempat kerja bersih dan teratur, komunikasi rakan pejabat, hubungan sesama kita, majikan, peranan pihak atasan. Kita fokus pada apa yang kita boleh kawal, iaitu diri sendiri dan komunikasi rakan pejabat. Kalau rakan pejabat nampak stray, jangan tambah minyak. Jadilah pendengar. Kalau meja kita bersepah, kemaskan. Keadaan pejabat yang serabut menyumbang kepada minda yang serabut. Bahagia itu bermula dengan langkah kecil, mungkin sekadar menegur selamat pagi dengan ikhlas kepada rakan di sebelah esok hari. Pertama, diri sendiri. Betulkan niat sebelum ke kerja. Belajar memaafkan seseorang sebelum tidur supaya esok bangun hati bersih. Jadikan kerja satu amanah yang tinggi. Mengingati diri bahawa kerja itu satu ibadah. Tuan-tuan, kalau niat kita datang kerja semata-mata takut kena tata tertib, kita akan stray. Tapi cuba ubah niat, aku datang kerja ni nak cari rezeki halal untuk anak isteri, ini ibadah aku. Bila bos marah atau kerja bertimbun, kita akan lebih kental sebab kita tahu big why atau tujuan besar kita. Kita tak mudah goyah. Kedua, persekitaran fizikal pejabat. Jangan pandang remeh kuasa visual. Letakkan kata motivasi di dinding. Wujudkan sudut hijau, pokok kecil, untuk tenangkan mata. Letak gambar, objek sumber inspirasi. Jadikan pejabat selesa dengan personaliti sendiri. Meja yang kosong dan berhabuk mencerminkan jiwa yang kosong. Cuba letak satu bingkai gambar keluarga di atas meja. Bila stray, pandang wajah anak, pandang wajah ibu bapa. Otomatik semangat datang balik. Atau letak satu pokok kaktus kecil. Warna hijau itu secara saintifik menurunkan kadar stray. Ketiga, hubungan dengan kawan sebelah. Tingkatkan komunikasi dengan persaingan sihat, permainan dan ganjaran. Banyakkan ketawa dan bergurau. Beri tunjuk eja, jangan kedekut ilmu. Jangan sindir dan menyakiti hati rakan. Budaya menyindir atau sarcasm adalah racun dalam pejabat.
Amboi, awal balik hari ni, siap kerja ke tu? Ayat macam ni membunuh motivasi. Tukarlah kepada gurauan yang membina. Sekali-sekala, buatlah potluck makan sama-sama, gelak sama-sama. Gelak ketawa itu mencairkan ketegangan kerja. Keempat, peranan majikan. Bos kena jadi first class. Buat majlis penghargaan kecil di unit masing-masing. Bertanya khabar kepada anak buah. Gunakan konsep serve to lead, memimpin untuk melayani. Hormati anak buah dengan membantu kelemahannya. Ketua yang hebat bukan yang duduk dalam bilik aircon, tunjuk arah saja. Ketua yang hebat adalah yang turun tanya, awak nampak letih hari ni, anak sakit ke? Penghargaan tak semestinya duit. Puji depan orang ramai, terima kasih Ali, kerja awak semalam sangat bagus. Itu dah cukup buat Ali rasa macam wira. Ingat, respect is not gained but earned. Hormat itu bukan dipinta, tapi diraih. Ini adalah perkara asas yang perlu ada dalam kehidupan kita. Lihat gambar sawah padi bertingkat ini. Bahagia itu perlu dibina setingkat demi setingkat, dekat di hati, rasa sense of belonging. Motif campur action, ada niat dan tindakan. Ruang dan peluang, diberi ruang untuk berkarya. Membina, kerja yang membangunkan diri. Interaksi sihat, hubungan baik dengan rakan. Persekitaran dan selamat, rasa aman di tempat kerja. Macam mana nak bahagia kalau interaksi sihat tiada? Masuk ofis, semua masam muka, ada puak-puak tikam belakang. Asas tu dah runtuh. Atau macam mana nak bahagia kalau rasa tak selamat, takut kena marah tak tentu pasal atau fasiliti bahaya. Kita perlu pastikan tanah tempat kita bekerja ni subur dengan elemen-elemen ini. Jika simptom yang dinyatakan tadi dibiarkan, ia akan melarat menjadi penyakit mental yang serius. Lihat senarai ini. Ia bermula dengan kebimbangan, anxiety dan tekanan perasaan. Lama-kelamaan, ia boleh jadi insomnia, tak boleh tidur, trauma, malah kemurungan, depression. Lebih menakutkan, ia boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah sebagai jalan keluar atau keinginan bunuh diri. Kita sering dengar istilah burnout. Ini bukan sekadar penat biasa. Ini tahap di mana anda pandang komputer, anda rasa kosong, rasa nak menangis dan rasa tak mampu nak angkat tangan pun. Jangan pandang remeh. Jika ada kawan-kawan yang tunjuk tanda emotional abuse atau perubahan tingkah laku mendadak, bantulah mereka. Jangan biarkan mereka hanyut sampai ke tahap ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, bahagia di tempat kerja adalah satu perjalanan, bukan destinasi. Ia bermula dengan niat dalam diri, disokong oleh persekitaran yang ceria, dieratkan dengan komunikasi rakan yang baik dan dipayungi oleh majikan yang prihatin. Jangan biarkan diri kita terus hanyut dalam tekanan. Mulakan perubahan hari ini, walau sekecil-kecil perkara. Terima kasih kerana sudi bersama trainer dalam modul latihan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.